Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Yes. Okay guys, so macam yang korang tengok kat thumbnail dan macam yang korang tengok kat thumbnail juga lah. Hari ni aku nak buat satu video pasal unboxing iPad terbaru aku. So aku beli iPad ni sebenarnya baru bulan ni. So video ni akan post pada hari Seterusnya Raya, which means hari ni aku rekod pada akhir bulan Julai lah. So macam yang kau tengok kat thumbnail dan macam yang kau tengok kat YouTube juga, ni lagi guys, iPad terbaru aku. So 3, 2, 1, go. Ni lah guys, iPad terbaru aku guys. Kita petang dia jap. Cakap ni pun okey juga. Ni pun okey juga. So iPad ni aku beli dengan harga 600 lebih. Kau tengok di iPad ni, skrin dia taklah besar mana pun, 10.2 inci lah, ya, 10.2 inci. Aku punya iPad aku ni lah. So this is the first iPad for this year. Sebenarnya aku ada iPad lagi satu tau, tapi iPad tu aku jarang guna lah. iPad ni insyaAllah aku akan sentiasa guna lah. This is for my study. Also untuk iPad ni lah. Tengok sistem dalam dia macam ni. Ni dah boleh update ni guys. Yang ni sekarang ni dah latest iOS 26, ya, iOS 26. Tengok, dia tak lag jugalah. Dan dia tak lag. Sumpah aku cakap, dia tak ada lag langsung. So kita tengok, kita nak review sikit pasal iPad kita ni lah. Jom. Okay guys, so sekarang ni korang dah masuk dekat dalam aku punya iPad aku lah. So kita pergi kat bahagian setting, general, about. Okay, so iPad ni adalah iPad 6th generation pula. Sorry. iPad ni adalah iPad 9 generation. Dan sekarang ni dia dah update kepada iOS 26.5.2 lah, ya, 26.5.2. Kita check dia punya kamera jap. Okay. Kamera dia sumpah okey. Kamera hadapan dia pula okey, tak ada masalah pun. Okey lah, so far so good. Dia punya video dia, dia ada sikit kabur lah, tapi tak tahu lah. Yang hadapan dia pula okey jugalah. By the way, aku sekarang ni kat dapur, ya. Okey lah, so far so good. So far so good lah. Dan dia ada bagi free gift juga tau. Dia bagi free gift, which means dia bagi yang ini. Kalau korang tak tahu, mesti korang tahu semualah. Kalau korang student, memang korang akan cari benda ni lah untuk korang nak tulis. So benda ni nama dia adalah stylus pen. Kepada korang yang tak tahu, nama ni adalah stylus pen lah. Yang ini digunakan untuk menulis, melukis and anything yang korang boleh guna untuk pen ni lah, ya. Cara nak buka dia senang je. Sebab tadi aku baru cuba. Tekan ni 2 kali baru dia dapat buka. Tengok kita tunjuk jap, ya. Kita tunjuk jap. 1, 2, 3. Sekejap. 1, 2, 3. Kasar tak jadi ni. Sekejap 1, 2. Kan bateri ni. Dapat pun akhirnya. Dapat, kena kasar sikit lah. So kita try guna iPad ni lah. Aku try nak guna jap. Okay, so aku sekarang ni pakai benda ni lah. Contohnya aku pergi ke notes. Ini memang aku sendiri lah yang buat ni. Aku buat yang besar ni pula. Okay, contohnya aku nak tulis something that yang apa benda yang kita suka, yang kita nak idamkan. Contohnya aku nak beli iPad baru, harga RM699. Lebih kurang macam tu. iPad ni aku beli dalam harga 699 lah. So waktu ni dapat diskaun. Sebab aku tengok kat mana-mana platform yang lain pun diorang kasih 700, diorang kasih 800 lah. Tapi ada satu platform ni, alhamdulillah lah, seller ni pun baik hati, dia kurangkan harga. So aku dapat harga 699, lebih kurang macam tu lah. So itu sedikit pasal iPad terbaru aku ni lah. Yang lain punya tak ada apa-apa yang menarik sangat, tapi so far so good lah.
for this iPad pun didatangkan sekali dengan stylus pen ni. So that's why kita dapat buat something that yang orang kata apa namanya, yang menarik lah untuk kita nak buat, lebih kurang macam tu. Okay guys, aku rasa sampai sini video kita kali ni. Bye, assalamualaikum, bye.